Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ini saya nak tunjukkan cara menggunakan sistem RSI sistem, iaitu fungsi untuk RSI sistem. Yang ni Okey, RSI sistem ni daripada teknik ENA saya gabungkan dengan RSI. Dan kebanyakan dia ada di dalam BNA. Siapa yang tahu untuk sistem BNA tu dia tahulah RSI sistem, ENA. Dan saya masukkan jadikan dia sebagai auto. Dan untuk menggunakan RSI system ni, anda boleh guna pada time frame M5 hingga ke atas. Semua time frame sebenarnya boleh guna. Dan semua pair boleh guna. Sebaiknya jangan guna pada M1 lah. M1 ni agak risiko, dia agak high risk. Jika anda kata anda nak guna pun tak ada masalah. Sebab sebaiknya kita elakkan lah. Biasanya saya akan guna M5 ke atas lah. M1 pun kadang ada juga guna. Tapi itu pula pada anda lah. Okay. Untuk setting RSI system, expert advisor. Okay, kat sini saja setting dia. Dia sebenarnya setting banyak ni. Saya dah headkan, saya dah padatkan jadikan dia lebih mudah untuk trader untuk settingkan pada RSI system. Untuk semua ni lah. Okay. First anda kena masukkan macam biasa password yang saya bagi tu. Kemudian untuk timer. Okay, timer ni daripada version sebelumnya hanya satu season saja. Sekarang ni saya upgradekan kepada 3 season. Maknanya anda boleh set, contohlah daripada pukul 1, ini waktu server, pukul 1 sama dengan pukul 6 pagi waktu Malaysia. Contohlah saya nak on sampai pukul 8. 03.00. Okay, maknanya daripada pukul 1 sampai 3 ni dia on. Kemudian season yang kedua, saya nak on balik pukul 5 sehingga pukul 6. Dan antara pukul 3 ke 4, EA takkan buat apa-apa entry. Okey, contohlah yang season ketiga pula saya nak letak buatlah 10 sehingga 12 malam. 12 malam waktu server lebih kurang dalam 18 tak silap. Letaklah 18. Maknanya ini saja EA akan running. Maknanya 10 sampai 18, 5 sampai 6, 1 sampai 3 dan lain waktu tu EA takkan buat entry. Okey, contohlah anda nak buat satu season saja. Maknanya antara pagi sampai tengah hari. Contohlah, daripada pukul 1, maknanya pukul 6 dan pagi tu anda letaklah sampai pukul 4 tengah hari saja. Letaklah tu pun dalam 6 2, 3, 4, 5, 6, 7 07. Okay. Dan yang dekat 2 lagi ni ada kopi yang atas ni. Kena sama dengan atas ni. Maknanya EA akan buat satu season saja. Okey. Dan sekarang ni lepas pukul 12 kan. Sekarang ni pukul 1 lebih. Mana pukul 8 waktu server. Okey, anda perhatikan dekat sini. Okey. Dia akan keluar signal dekat sini menyatakan untuk timer ni dah off. Okey, tengok sini. Oh, sorry, tak on. Okey, trade off power. Okey, maknanya bila keluar macam ni, ini maknanya EA dah masuk timer untuk offkan sistem. Okay, kalau tak ada, kalau benda ni hilang, maknanya EA tengah running lah. Okay. Dan anda boleh setting untuk masa yang anda nak dekat sini. Okay. Yang ni anda kena pastikan titik tu kena betul, masukkan tu. Jangan ada space. Ni agak sensitif. Dia kena masuk betul-betul. Okay. Dan ikut turutan. Jangan anda letak kat sini pukul taklah 10 sampai pukul 7. Kat sini pula boleh letak pula pukul 2 sampai pukul 7 pukul 5. Jangan. Tak boleh macam ni Anda kena ikut turutan. Macam di sini pukul 1 sampai pukul 5, pukul 4 lah. Pukul 4. Sini pula mesti pukul selepas pukul 4 pula pukul 5 atau pukul 6, 7. Pulang pada anda lah. Time mana yang anda nak. Sampai pukul 6. Contoh yang ni pula letaklah 10 pukul letaklah 15. Dia ikut turutan. Okay. Itu untuk trading awal lah. Okay, yang dekat bawah ni day management ni, hari apa yang anda nak trade lah. Kalau anda kata Isnin tak nak trade, on je lah. Yang lain on kan aja. Termasuk Sabtu Ahad. Okay.
Yang dekat bawah lagi satu ni, order setting ni. Okey, ni yang paling penting sekali. Setting ni, size slot yang anda nak, dia boleh letak kat sini. Berapa sen anda nak. Kemudian TP, dekat berapa pips anda nak. Ini TP ni kiraan point. Contoh kalau 10 point, 100 point bersamaan dengan 10 pip. Kalau 10 point bersamaan dengan 1 pip. Contoh anda nak letak kat sini 30 point. Samaan 3 pip lah TP dia. Anda ubah je. Multiply ni, log multiply pula, ada letak antara 1.0 hingga 1.2 sahaja. 1.0 hingga 1.2 je. Macam saya selalu letak 1.2. Jangan lebih daripada tu. Ini gandaan jika berlakunya floating. Contohlah, first layer akan masuk 5. Contoh 1.2 ni 5 sen contoh. Dia floating. Layer yang kedua dia akan jadi 10 sen. Dia akan jadi 20 sen, 40 sen, 80 sen. Dia akan gandaan 2 macam tu lah. Dan ikut calculation pada candles. Kalau dia kata letak 1.1, dia akan jadi 5 sen. Kemudian next candle dia tengok kalau laju sangat dia akan masuk 5 sen lagi. Lepas tu lagi masuk 6 sen, 7 sen, 8 sen, berderet seterusnya. Kalau 1.0, lot sama dia. 5 sen sampai habis. Okey. Dan maximal lot limit. Okey, ini contohlah. Ada jika berlaku floating, anda nak lot tu berapa besar? EA buat mati tinggal tu. Contohlah first entry 5 sen. Lot kedua 6 sen, 7 sen, 8 sen seterusnya. Contoh letak situ $1 je. Okey, jika floating banyak mana sampai tahap $1, lot yang paling besar, next entry pula jika floating, EA takkan tambah lagi lot besar. Dia akan ikut turutan last lot. Maknanya $1 lah seterusnya. Dia akan cut sampai situ je. Itu kalau nak letaklah dekat sini. Maximal lot. Okey, kalau tak nak, kosongkan saja. Dan saya akan kosongnya lah. Okey, yang ni second trade distance ni, yang ni jika tak jarak antara first entry dengan second entry. Jika floating lah. Contohlah first entry saya masuk 5 sen. Okey, first layer kemudian candle naik. Saya nak buat entry sell kan. Candle naik, dia floating dengan jarak 3 pip. 3 pip dia baru akan masuk second layer. Dia akan masuk 3 pip ke atas. Dia tak akan masuk 3 pip ke bawah. Jarang. Kadang-kadang ada. Tapi jika berlakunya FYP tiba-tiba kan. Candle laju pump, dia naik aja, dia turun, lepas tu dia turun cepat. Dia turun cepat, tak sempat nak masuk entry, dia masuk bawah 3 pip. Tapi selalunya 3 pip ke atas. Jarang berlaku 3 pip ke bawah ni. Kalau berlaku pun sebab candle pergerakan dia terlalu laju bila dia nak masuk entry tu. Okey. Dia boleh letak sini. Ini kira point macam biasa 1 pip samaan dengan 10 point. Kalau 100 pip 100 point samaan dengan 10 pip. Kalau macam ni saya letak 3 pip. Okey. Yang bawah ni jangan usik magic number ni. Ini biarkan aja abaikan. Okey, maximal layer berapa layer maximal anda nak letak, anda boleh letak kat sini. Okey, yang ni cut loss ya. Cut loss ni kalau nak anda boleh letak kalau tak nak ada none saja. Kalau nak letak mouse kat sini. Contohlah ada $100. Anda nak jika float ini cut masa floating $50 sebagai contoh. Dia kan cut lah sampai 50. Kegunaan cut loss macam saya tak gunalah. Okey, untuk DD recovery. Okey, DD recovery ini selalunya digunakan pada master copy trade. Sebab dia nak record copy trade dia tu cantik lah. Maknanya, jika berlakunya floating, saya tunjuk kat sini sebagai contoh. Contohlah, kat sini kita main untuk entry sell je. Okey, ini lah. Okey, contohlah kat sini. Masuk entry sell, dia floating, sell. Lot pun makin lama makin besar. Daripada 5 sen naik sampai $1, $1.5, $2 semua. Kemudian dia reverse. Ni dah profit kan? Okey. EA ni akan close mana salah satu lot yang profit. Tak kira lah lot besar kecil. Selalunya dia akan ambil yang paling kecil lah untuk cover balik. Dan risiko dia bila lot besar tak close, candle naik balik. Itu agak risiko. Siapa nak guna DD recovery ni, saya showkan equity kena besar dan size slot kena kecil. Sebab selalunya trader yang master copy trade saja akan guna ni. Sebab dia nak record dia cantik dan mereka memang akan letak lot tu kecil, equity dia besar. Sebab dia nak jaga dia punya money management dia supaya kan klien dia tengok dia boleh follow tak master copy trade dia. Itu kegunaan DD recovery. Dan setting dia biar macam ni je lah. Start tertiga ni dia punya profit punya kiraan multiply lah. Ini biarkan. Kalau nak terus saja. Kalau tak nak, follow je. Macam saya tak guna lah.
Okey, dan klik okey. Okey, ini untuk sistem RSI. Contohlah sekarang ni, ini trade up hour ni dah off, saya on balik. Tak apa-apa. Okey, 8.15. Sama dengan pukul 1 lebih, 1.15 minit petang. 8.15. Okey, kat sini. Ini saya off, on balik pukul 9. Okey, anda tengok sini ya, dia akan on balik. Okey, dia padam. Mana EA on dan RSI pun jalan. Okey, macam contohlah saya off. Off kat sini. Baliklah. Buat demo tak apa. Okey, saya on kan auto trading. RSI on, automatic EA akan masuk entry kat sini. Dan dia complete dengan TP nanti kat sini. Okey. So timer pun ke 9. Tunggu sekejap. Ya, ini dah masuk okay. Dia dah masuk entry dan TP dia dekat sini, line kuning. Contohlah anda nak ubah TP ni. TP ni saya letak kat sini tadi 3 pip kan. Okey, saya nak letak kat sini 1 pip aja. Letak 10 point. Dia akan berubah. Okay, nak jauhkan balik. Tak apa. Lepas sini 1 pip tadi mana? Kat sini. Okay, sorry. Letaklah 10 pip sama dengan 100 point. Dia akan jauhkan. Dan boleh ubah selagi dia tak close. Okey, kat TP ni. Okey. Itu untuk kegunaan RSI. RSI ni dia akan selalu ada entry. Dia akan bersambung. Selepas close sell dia akan masuk entry lain tapi ikut candle mana yang high. Contohlah candle yang tengah naik ni, dia high, dia akan masuk entry sell. Kalau dia jatuh high ke bawah, weight ke bawah tu, maknanya candle tu tengah high untuk reverse balik. Dia akan masuk entry buy. Itulah kegunaan RSI dan EMA system. Sini Okey. Itu saja untuk video RSI system. Aku jumpa yang part yang ketiga pula, saya akan terangkan kegunaan high reward. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.